Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada tetamu kita iaitu yang berbahagia Tuan Syukri Razak selaku Presiden Parti Bersama yang kita kasihi, yang kita raikan, iaitu Tuan Rum Suara Anak Negeri iaitu Saudara Farouk, seterusnya muslimin, muslimat, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada di bawah dan juga yang sedang menonton live ini. Pertamanya, untuk kita memulakan majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama membaca Ummul Kitab. Semoga pertemuan kita, perbincangan kita, perbahasan kita pada malam ini mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, pertamanya saya anak Perak dan mewakili rakan-rakan daripada Parti Bersama ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Syukri Razak selaku Presiden Parti Bersama kerana sudi meruangkan masa beliau pada malam ini di ruang media sosial, di ruang room Suara Anak Negeri, untuk kita berbicara tentang senario politik yang berbaki 2 hari saja lagi berlaku PRN di negeri Johor. Saya juga mewakili rakan-rakan dan juga Parti Bersama ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Saudara Farouk selaku tuan rumah ataupun tuan empunya Suara Anak Negeri kerana memberi ruang kepada kami Parti Bersama untuk berudara di ruang media sosial pada malam ini. Jutaan terima kasih kepada Farouk dan Suara Anak Negeri. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat membalas jasa baik anda. Tuan-tuan, puan-puan, saya tak mau cakap panjang. Saya sedar Tuan Presiden cukup sibuk hari ini dan saya tahu saya ada kerja lagi. Tapi apapun, sekali lagi Tuan Presiden, jutaan terima kasih bagi saya mewakili teman-teman. Okey, Tuan Presiden, kita ada 3 slot. Slot pertama adalah ucapan haluan daripada Tuan Presiden. Slot kedua soal jawab dengan penonton, dan slot yang ketiga adalah slot penggulungan daripada Tuan Presiden. Tanpa melengahkan masa dan membuang masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Saudara Syukri Razak, Presiden Parti Bersama, untuk menyampaikan kata haluan. Dipersilakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke suara? Boleh Tuan. Boleh baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada penganjur kerana jemput bagi ruang untuk saya pada malam ni. Saya minta maaf sangat sebab petang tadi sebenarnya saya dah mohon untuk tangguh. Sebab malam-malam biasalah musim pilihan raya ni, parti-parti, mana-mana parti pun malam-malam tu adalah masa untuk kita semak balik perjalanan harian kempen, apa perkembangan terkini. So malam ni pun begitulah juga kepada Bersama, walaupun kita parti baru kecil. Setiap malam kita ada rutin yang begitu. So saya minta maaf, mungkin malam ni saya tak dapatlah nak bersama lama tu Tuan Host, tapi saya cuba luangkan setakat mana yang boleh. Untuk alu-aluan tu tak ada apa saya nak cakap. Saya tahu expectation orang terhadap Bersama dia pun tak tinggi mana. Kita bermula baru 54 hari, dan kalau kita tengok news pun Parti Bersama ni tak muncul kat mana-mana news sangatlah sejak 2-3 minggu ni. 2 minggu ni tenggelam lah dengan berita-berita parti lain. Tapi tak apalah, kita pun tak boleh nak kecewa, kita pun tak boleh nak hampa sangat.
kita pun tak boleh nak expect benda-benda yang lebih. Benda tu semua dalam jangkaan kita. Dan berperang juga di peringkat kami hari tu sewaktu nak memutuskan untuk masuk PRN Johor. Maknanya kami berbelah bagi juga, apakah wajar kita masuk dalam PRN Johor ni dalam usia kita yang masih terlalu muda. Jentera kat bawah tu masih baru nak di set up. Ada jentera, cuma biasalah parti baru yang masuk pun lebih kurang 50% orang yang fresh, tidak ada berpengalaman berparti. Jadi untuk kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Untuk kita bergerak di bawah, ibarat kita kena bermula semula. Kita tak ada kekuatan seperti parti-parti yang dah lama tu. Jadi kita bergerak setakat mana yang kita mampu. Cuma setakat itu alhamdulillah jugalah, kempen kita di 15 DUN tu masih bergerak dan bergerak dengan baik. Bertemu pengundi itu pun berlangsung dengan baik. Cuma satu cabaran yang kita tak dapat nak baca dan tak boleh nak mendabik dada ialah soal penerimaan. Sebab penerimaan orang bersalam kat bawah tu memanglah nampak dia, penerimaan orang bersalam tu memanglah nampak baik kan, orang bergambar tu memanglah nampak baik, tapi benda tu tak boleh nak jadi judgement untuk undi. Saya rasa semua parti yang lama pun faham benda ni. Orang peluk ke, orang bergambar ke, orang nak selfie ke, benda tu tak boleh jadi judgement kepada undi. Dia mungkin gemar kita, dia mungkin suka kita, tapi undi dia tetap kepada benda yang dia rasa dia perlu undi. So setakat tu je lah yang kita boleh nilai setakat hari ni. Itulah kot permulaan saya tak boleh permulaan panjang-panjang sangat sebab saya tak boleh berada lama. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Sukri Razak kerana dengan ucapan ala-aluannya. Okey, baik. Okey, tuan-tuan yang ingin bertanya soalan boleh request. Saya akan naikkan seorang-seorang. Saya tak akan ambil masa yang panjang untuk cakap banyak. Yang mana nak bertanya soalan boleh naik ke atas, dipersilakan. Okey, macam mana boleh ada dua sekali ni? Jap. Okey, baik. Kita bersama di sini di Tipu Tesla. Okey, untuk makluman yang mana saya kenal, saya tak payah tanya dah depa Tuan Sukri sebab saya boleh explain dia tu. Okey, Tipu Tesla ni adalah seorang ahli bersatu dan dia ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Sukri. Okey, Tuan di Tipu Tesla, dipersilakan 1 minit daripada sekarang. Okey, Assalamualaikum Tuan. Saya ada 2 soalan mudah lah. Yang pertama sekali, selain muda, manakah parti-parti lain yang mempunyai hubungan baik lah dengan bersama ni? Dia bukan kerjasama lah, tapi hubungan baik lah. Mungkin bersatu bersama lah tu tanyalah, itu soalan pertama lah. Yang kedua, andai katalah Satu soalan saja. Oh, kena potong terus. Baik. Saya boleh jawab terus ke ni, Tuan? Silalah Tuan. Saya tak tahu nak bagi jawapan politik ke tak, tapi sejujurnya kita parti baru. Untuk kita berseteru tu, kita hanya berseteru atas isu je. Baik sama muda ke, bersatu ke, penting garis kita ialah kita tak menjalinkan apa-apa kerjasama politik. Tak ada. Kalaulah soalan tu hanya berlegar di sekitar kita ni, kalau nak bermusuh dengan semua ke? Tak juga. Kita tak bermusuh dengan semua. Kita hanya datang sebagai satu alternatif baru yang bawa agenda kita, dan agenda kita tu berdiri atas isu. Isu kita tu ada yang kita dah senaraikan, 12 agenda kita, dan pada PRN Johor ni khusus lagi memang isu-isu kita bawa, dan isu yang kita bawa tu menyentuh semua. Dan saya terus terang cakap, kadang-kadang dia menyentuh isu yang pernah berlaku pada Kerajaan Barisan Nasional, dia menyentuh isu yang berlaku pada Kerajaan Pakatan Harapan. So atas isu tu mungkin kita akan bertembung lah. Cuma kalau ditanya apakah kita mesra ataupun berkawan, of course lah kita berkawan dengan semua. Kita tak pilih lah untuk bergaduh dengan semua orang. Dan kalau nak berbincang, perbincangan tu akan berlaku atas isu saja. Tapi nak kata kerjasama politik, pakatan politik, tak akan berlaku lah buat masa ini. Tak akan berlaku. Sebab kita percaya kalau kita buat ke arah itu, kita ada unsur
menafikan keinginan orang yang masuk bersama. Sebab ini bukan sahaja kehendak kita yang ke atas ni, kita memahami juga kehendak ahli yang dah daftar bersama. Mereka ni fresh yang dah menilai semua parti dan akhirnya mereka masuk ke bersama. Dan kalaulah kita tiba-tiba pergi ada engagement, political engagement yang serius, hitam putih, berpakat, apa kata anggota bersama ini? So kita tidak boleh mengabaikan itu dan kita berdiri atas nak berkawan, kita berkawan dengan semua. Tapi berpakat tidak. Baik. Okey, baik, terima kasih. Okey, penanya soalan yang kedua iaitu Mr. Santai. Baik, Untuk untuk makluman Tuan Presiden, Mr. Santai adalah ahli bersatu, ahli bersatu marah dia. Ahli bersama dan dia juga antara room yang daripada parti bersama. Selain pada anak Perak, room Mr. Santai dan juga room Mel. So, kepada Mr. Santai dipersilakan untuk menanyakan sebarang soalan. Satu soalan untuk Tuan Presiden kita. Dipersilakan. Assalamualaikum Tuan Presiden. Saya nak tanya satu soalan lah. Satu soalan ni memang soalan yang sebenarnya saya duk wonder lah kan. Saya duk tertanya-tanya sebenarnya. Okey, saya puji tindakan appointed 15 orang yang memang sangat fresh lah dalam dunia politik ni. Cuma soalan saya ialah, dalam pemilihan 15 orang tu, Tuan Presiden, ada tak dinosaur-dinosaur yang nak masuk jadi calon sebenarnya dan ditendang dan ambil muka-muka fresh ni? Tolong jawab jujur Mr. Presiden, nak tahu. Terima kasih. Contoh dinosaur? Orang lama lah Mr. Presiden. Orang-orang yang memang dah familiar dalam politik apa semua kan. Kan ramai orang, macam Rafizi kata, ada yang beg kepit pun ada masa pelancaran tu hari. Contohlah macam tu. Ya, baik. Saya cakap jujur ya, saya nak elak daripada saya terlampau main politikingnya orang lain dah menyampah sangat. Sebenarnya mungkin sebab pembawaan kita yang dari awal, bila naratif kita kan memang kita nak tolak politik lama. Sejujurnya saya cakap, saya bukan nak jual apa-apa yang tak betul. Sejujurnya apa yang saya cakap, memang orang-orang lama ni masuk dalam bersama, dorang senyap. Dan dorang tak banyak demand, tak banyak request. Dan kita lebih banyak terima request daripada orang-orang yang sebelum ni dia tak ada parti pun. Dan dia masuk dan dia ada permintaan-permintaan tertentu. Yang mana semestinya kita kena imbangilah permintaan tu. Tapi kalau nak menjawab straight kepada soalan tadi, tak ada dinosaur. Bahkan daripada 15 calon ni sebenarnya ada 6 orang kalau saya tak silap. 6 orang yang memang perintis kita panggil. 6 orang ni 6 orang lama dulu dari Parti Keadilan yang masuk ke bersama. Abang Hamid Keluang, calon Dun Mahkota, Iskandar Alias, calon Bukit Naning, Kak Sinah, calon Lakin, Lau Yiliong, calon Johor Jaya. Semua ni saya nak cakap jujur kat sini, mereka tak minta jadi calon. Mereka mengelak Kak Sinah Lakin sampai ke hujung. Dia kata dia minta izin suami dia dulu, baru dia terima. Abang Hamid bincang dengan family dulu, baru terima. Sebab rekod mereka sebelum ni orang belakang tabir. Ini juga kekangan bersama pada hari ini di PIN Johor. Orang-orang yang kita tampilkan ke depan ni, mereka tulang belakang. Stanley di Setulang. Mereka tulang belakang pada Akmal Nasir di Johor Bahru. Kempen-kempen Akmal Nasir, dialah yang menggerakkan secara belakang tabir sebelum ni. Jadi orang-orang belakang tabir ni, kita minta mereka untuk bertanding, mereka tak nak. Sampailah kita pujuk, kalau you tak nak, siapa lagi? So akhirnya mereka terima dan mereka terpaksa ke depan. So kalau tengok mereka tak boleh berceramah, mereka lemah, ceramah tu tak sedap sangat, straight to the point sangat, sepatah-sepatah. Sebab mereka orang belakang tabir. Mereka orang buat kerja belakang tabir. Mereka bukan calon di depan dan penceramah. So itu juga cabaran dalam nada yang positif untuk bersama sebenarnya di PRN Johor ni. Dan adakah dinosaur minta jadi calon? Tak ada dinosaur yang minta jadi calon. Alhamdulillah, dinosaur. Jahatnya kalau saya sebut dinosaur. Orang-orang lama tu ada dalam bersama. Ada yang masuk, ramai. Tapi syukur mereka tak ada yang istilahnya meminta-minta untuk jadi calon khusus untuk PRN Johor ini. Tapi kita bersama tak boleh sombong juga. Tak boleh kita kata orang lama ni semua kita kena tolak. Tapi tak boleh juga. Ada orang lama yang selama ni dalam keadilan, kita tahu mereka orang lama yang sangat berpengalaman baik. Tapi tidak ada ruang. Sebab tidak pernah dihargai dalam keadilan dulu. So jadi
mereka berada dalam bersama, orang-orang begini juga janganlah mentang-mentang mereka senior dan lama kita terus nak tutup buku pada mereka. Mungkinlah ke hadapan nanti kalaulah bersama tiba-tiba tampilkan wajah-wajah yang senior, kita kena berlapang dada juga. Kerana mungkin mereka ni memang sudah sampai masanya untuk kita berikan ruang kepada mereka walaupun mereka mungkin sedikit senior. Itu je lah jawapan. Okey, terima kasih Tuan Presiden. Okey, penanya soalan seterusnya iaitu Abang Muhammad Zulkifli. Abang Muhammad Zul ni adalah daripada Parti PAS dan juga Perikatan Nasional. Okey, kepada Abang Zul dipersilakan untuk Terima kasih. bertanya soalan. Terima kasih host kerana beri peluang saya untuk bertanya. Baik, soalan saya ni soalan yang ramai yang perdebatkan dan ramai yang tanya. Bahkan ahli bersama juga telah pun menjelaskan dan sebagainya. Cuma saya nak dengar tuntasnya daripada Presiden bersama. Ya. Apakah bersama ini lahir atas susuk tubuh Rafizi for whatever reason yang Rafizi tinggalkan bersama, atau memang perancangannya sudah ada untuk menubuhkan parti baru even without Rafizi? Apakah dia lahir kerana Rafizi for whatever reason yang Rafizi tinggalkan bersama, tinggalkan PKR, atau memang dah ada perancangan untuk menubuhkan bersama dan Rafizi ini memangkinkan perjuangan ini bersama dengan bersama? Baik, terima kasih. Itu je soalan basic saya. Ramai yang bertanya sebenarnya ni. Okey, terima kasih. Baik, saya cuba memahami soalan itu ke arah mana. Apakah mungkin soalan itu menjurus secara, ialah sejujurnya saya boleh membaca yang soalan itu seolah-olah meletakkan bersama ni semata-mata Rafizi, ya. Semata-mata kerana sosok tubuh Rafizi. Ya, saya faham itulah yang berlegar dekat luar sana. Baik, jujur saya sebut, dalam keadaan politik hari ini, kalaulah saya ni tak semena-mena datang menubuhkan bersama, saya tak ukur baju di badan sendiri. Mungkin saya terlebih estimate kemampuan diri saya. Kalaulah saya tak semena-mena nak tubuhkan parti, maka saya nak cerita satu benda situ berkait saya dengan YB Rafizi. Saya antara orang yang dulu bertegas supaya YB Rafizi tak masuk bertanding pemilihan. Saya antara orang yang kata, YB Raf, buat apa nak masuk lagi bertanding timbalan ni, dah tahu kita kena game dan kalah ni. Tak payahlah masuk. Kita tak payah bertanding dan tim kita tak payah bertanding semua sebab kita dah tahu dah kita akan kena gantung macam ni je ni. Ada satu jawapan, ini saya nak cerita panjang sikit lah kot ya, saya minta maaf. Jawapan YB Rafizi waktu tu saya nak bagi tahu tekad saya ialah kita dah tahu dah future kita dalam keadilan ni dah tak ada ni. Kita dah tahu dah future kita dalam keadilan ni mungkin dah tak ada ni. Keadilan ni dah terlalu janggal untuk kita. Mungkin salah kita lah kot yang mungkin terlalu nak bawa perbezaan dalam keadilan. Maka kita ni dah terlalu janggal dalam keadilan. Maka method kita waktu tu kita dah tahu dah. Kita ni dah tak ada future ni dalam keadilan ni. Tapi YB Rafizi jawab waktu tu, tak boleh Syuk, kalau aku tak masuk bertanding nanti semua tim tak masuk bertanding. Termasuklah tim tu yang menteri-menteri, yang timbalan menteri. Kalau semua tak masuk bertanding, semua ikut rentak aku letak jawatan keluar parti, dia risau kalau kita buat move macam tu nanti kerajaan tumbang. Dalam hati saya, apa kau nak fikir lagi pasal kerajaan tumbang ni? Oh, kau dah nak kena game macam ni, kau nak fikir lagi pasal kerajaan tumbang? Tapi YB Rafizi punya tak, dia fikir tak boleh Syuk, nanti kita dipersalahkan orang, kerajaan ni tumbang, apa kita nak jawab, ini kerajaan yang kita bina. Saya kata, oh manusia ni di sebalik kekerasan tu ada juga angle-angle dia yang sangat halus. So saya pun dia pun masuk bertanding dalam keadaan pasrah lah. So kita buat hero. Dan bermula hero tu sebenarnya kita dah tahu dah ke mana kita nak pergi. Dan untuk menjawab soalan tadi, ya betul, YB Rafizi adalah asas kepada bersama ini. Perbincangan awal kami dengan beliau, kami ni, saya ni jadi presiden kerana saya diamanahkan untuk mengambil alih parti ini. Dan waktu itu YB Rafizi tak boleh ambil alih parti ini sebab dia masih lagi memegang jawatan ahli parlimen dan ahli keadilan. Dia tak boleh ambil alih parti. Jadi saya bersama ramai lagi, bukan saya seorang, tak adil hari ni saya jadi portray ke depan sebenarnya. Ramai orang belakang tabir yang bekerja, yang profesional, yang kerja bank, yang jadi AJK bersama diam-diam, yang mengambil alih parti ni. So
apakah bersama ni berlegar sekitar Rafizi? Ya. Memang kita tubuh parti ni dan kita perlukan manusia seperti Rafizi. Saya paling takut one day kalau Rafizi ni dia give up, dia kata aku tak nak Cuk, kau teruskanlah parti ni, mati saya. Mati saya and the gang. Siapa parti ni tanpa Rafizi? Dan of course, tapi kita tak nak mengulangi kesilapan lama. Segala-galanya Anwar Ibrahim. Segala-galanya kita tak mau macam tu. So bersama ada tanggungjawab besar untuk melihat beyond Rafizi. Rafizi ni saya tak nak berlebih-lebih sangat, tapi setakat hari ni saya percaya dia menjadi batu loncatan ataupun figura yang sangat penting untuk bersama. Bersama akan pergi jauh kalau dia bertahan. Kalau dia tak bertahan, kalau dia memilih untuk last kali keluar daripada politik, malanglah untuk bersama, dan tak keterlaluan saya kata malanglah untuk politik negara. Kalau manusia macam Rafizi dipilih untuk berkecuali daripada politik. Ya, bersama ni memang ikon dan figuranya Rafizi Ramli. Dan tapi kita tak akan jatuh dalam lubang yang sama macam mana keadilan membina ikon dia semata-mata Anwar Ibrahim. Baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Presiden kita. Okey, pertanyaan soalan seterusnya iaitu Abang Din Kiara. Abang Din Kiara ni adalah ahli Parti Bersama. Okey, kepada Abang Din dipersilakan untuk bertanyakan soalan kepada Tuan Presiden kita. Assalamualaikum Tuan Presiden. Salam. Ni saya ni sebenarnya bekas penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Bekas lah. Ni saya nak tanya ni, kalaulah Anwar Ibrahim dia ambil masa 25 tahun lah untuk dia berjaya. Saya rasa kalau dekat zaman sekarang ni, Parti Bersama ni dia membawa satu cara politik yang baru lah bagi saya. Masa berkempen kita tak sediakan baju, kita tak ada pun bagi apa-apa habuan kepada orang-orang yang sukarelawan kita. Ini adalah cara baru untuk kita mendidik generasi akan datang supaya kita tinggalkan politik lama ni, politik dinosaur ni. Persoalan saya, bagaimanakah dia cara dia supaya politik bersama ni boleh dengan cepat masuk ke Felda, masuk ke estate, masuk ke kampung. Sebab apa? Bagi saya mudah untuk orang-orang bandar untuk memahami apa yang Parti Bersama nak ke bawah. Saya nak tanya sekarang ni, macam mana cara tuntas ni? Kita nak cepat ni, kita nak bagi orang faham ni, anak-anak muda kampung, anak-anak orang tua kampung semua, Felda estate semua faham ke manakah Parti Bersama ni nak bawa. Ya, sebab apa? Kalau macam saya ni orang politik, saya ni orang yang dah bosan dengan janji-janji reformasi. Bila dah tiba waktu dia tak ada apa-apa pun kan. Jadi saya, macam mana tu cara dia kita nak cepat ni? Kita nak bagi orang kampung, orang Felda estate semua faham ni. Itu dia soalan saya. Baik, tak ada jalan lain dah bang. Memang kita kena bekerja ke bawah, kena turun. Bersama ni ada satu kelebihan sebab kita ada YB Rafizi Ramli dengan engagement digital dia yang baik. Saya tahu orang tak suka dengan dia, banyak jugalah. Rafizi ni dia sendiri akui dia ada dua je, suka tak suka. Tak ada tengah-tengah dengan Rafizi ni. Antara orang suka atau orang tak suka kan. So tapi kita ada engagement digital yang baik. Itu peluang kita. YB Rafizi punya live setiap malam dekat YouTube dia tu rasa ribu-riban, 10,000, 7,000. So itu peluang kita untuk engage secara digital. Tapi tak cukup. Itu sebab kita buat juga jelajah negeri-negeri, jelajah kancil negeri-negeri itu supaya kita dapat bertemu di bawah. Peringkat awal ni memang satu negeri satu tempat je. Cuma bukanlah nasib, saya rasa takdirnya berlaku PRN ni cepat. Kita dalam sebenarnya memang rangka kita nak turun ke bawah, bertemu akar umbi. Kita akan lantik koordinator parlimen, kita tak panggil ketua-ketua pengurusi cawangan, kita tak pakai sistem cawangan dan bahagian. Kita hanya ada satu koordinator parlimen saja yang mana kita akan lantik dia untuk dia main peranan sebagai koordinator bersama di peringkat parlimen. Dan dia bertanggungjawab menyusun mana juga ruang lingkup, ruang-ruang celah mana dalam parlimen tu yang kita perlu turun ke bawah. Dan sejujurnya saya cakap bersama sekarang ni
Yalah, kita berdepan dengan barisan kepimpinan yang terus terang saya cakap, kita limited lah. Kita limited. Selagi boleh tengok sendiri, memang limited. Wabi Rafizi, Wabi Nik Nazmi, mujurlah kita dibantu oleh pempengaruh-pempengaruh politik yang banyak untuk bergerak. Sebab ahli parlimen kita, contoh Wabi Chencong bercakap sikit, dia masih keadilan, tapi dia bercakap sikit, peruntukan dia dah kena sekat. Wabi Wong Chen, dia bercakap sikit, peruntukan dia dah kena sekat. Kak Oji, Wabi Zahir, semua pemimpin-pemimpin yang rapat dengan kita ini, Wabi Kat7, Wabi Bakhtiar, mereka ni belum masuk bersama. So bayangkanlah dalam kempen kami di PRN Johor ni, betapa rencamnya kami berkempen, hanya 2 pemimpin utama yang boleh bergerak. Kita ramai yang akan bersama, tapi 2 ni lah yang terpaksa kita heret pusing ke semua tempat untuk berceramah. Maka ke depan pun bersama juga. Begitu juga. Kita harap selepas pembubaran parlimen nanti, ramai pemimpin-pemimpin lain yang dah boleh bersama, waktu tu akan lebih memudah kita sebarkan pergerakan kita di bawah untuk menyampaikan idealisme bersama ni kepada rakyat di mana-mana juga mereka berada. Sebab ini tak asing. Dulu kita buat begini. Dulu waktu kita waktu Invoke 2016 hingga 2018, Truck Invoke, memang kita masuk sampai ke kampung-kampung. Dan kita menyampaikan idealisme waktu tu keadilan lah. Waktu tu keadilan lah. Yang mungkin tak dikenang. Waktu tu kita sampaikanlah benda itu kepada semua ceruk. Yang orang tak pergi, kita sampai di Segamat, Batu Pahat, kampung-kampung dalam Ledang. Kita sampai waktu tu. Dan insya-Allah kalau diberi peluang kepada bersama, kita akan buat benda yang sama dengan kapasiti ataupun modal yang tak besar, kita akan cuba buat insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Tuan. Okey, penanya soalan seterusnya iaitu Abang Joni. Abang Joni adalah penyokong pada Parti Bersama, tetapi masih lagi ahli PKR. Okey, baik. Okey, kepada Abang Joni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan Presiden. Saya ada satu soalan ya Tuan Presiden. Baik. Berkaitan dengan PRN Johor. Baik. Saya melihat ada 7 kerusi yang perikatan tak bertanding di kawasan bersama. Maksudnya di DUN bersama. Contohnya macam Johor Jaya, Skudai dan sebagainya lah. Apakah strategi yang dimainkan untuk menarik penyokong-penyokong perikatan ni yang tiada calon untuk mereka pilih kerana perikatan tak bertanding di kawasan mereka? Apakah strategi yang Tuan rancang untuk menarik undi-undi ni, walaupun bukan semua, sebahagian pun dah, bagi saya dah memadai? Sebab saya tengok angkanya mencecah puluhan ribu. Yeah. Itu saja Tuan Presiden. Baik. Ya, ada satu benda yang menarik suatu penubuhan awal bersama, dan ini sebenarnya menjawab beberapa salah sangka orang kat luar sana. Ada orang yang kata bersama ni tubuh, confirm lah ni, parti Cina. Kita tak nak bermain dengan sebarang elemen yang begitu. Kita nak elak. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya selepas bersama ditubuhkan, lebih kurang dalam sebulan ini, majoriti ahli bersama tu sebenarnya orang Melayu yang masuk dalam bersama. Ramai. Sebenarnya saya clueless. Saya kata kenapa ni? Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Saya bersembang panjang jugalah dengan kepimpinan bersama yang lain. Apa sebenarnya? Rupanya, ialah betul lah. Dalam sejarah politik Malaysia ni, yang sangat terkesan dengan politik negara sebenarnya orang Melayu. Orang Melayu sebenarnya yang banyak berkorban jiwa dan raga, berubah-ubah parti. Mereka sebenarnya yang sebenarnya selama ni daripada BN ke Bersatu, dari PAS ke Keadilan, dia sebenarnya dia dah, saya tak boleh nak tipu. Ada orang yang begini. Contohnya waktu kami berkempen di Bukit Naning, kami bertemu dengan orang yang lama dalam Pejuang, orang yang menggerakkan Pejuang, dan dia cerita perjalanan kembara politik dia tu memang unik. Dia bersama UMNO, dia pindah-pindah. Kita tak boleh nak judge orang macam ni sebagai kata tak ada setia parti. Tak boleh. Bagi saya, kita tak boleh merendahkan akal kawan-kawan ataupun memandang remeh pada pemikiran mana-mana orang. Dia berhak menilai dan dia berhak memilih. So, dalam bersama ni, bagi saya, kenapa dia tiba-tiba attract banyak orang Melayu? Sebab dalam sejarah politik negara kita ni, memang orang Melayu yang letih. Sangat letih dengan pertikaian politik yang melampau ini. So bagi saya
bila bersama wujud, bersama datang dengan lenggok gaya yang mungkin bagi diorang sederhana, moderat dan bersama pegang pada satu garis. Satu lagi saya nak tambah, apa yang menyebabkan letih tu? Letih berbeza banyak parti, last sekali kompromi bergabung. Kata mula-mula timbul ini dia dah masuk satu pilih parti ni, dia rasa parti ni okey dengan prinsipnya, tiba-tiba bergabung pula dengan ini. So dia jadi letih, dia jadi pening. Akhirnya bila bersama muncul itu, mungkin inilah yang dia rasa satu identiti baru yang dia kena cuba. Dan berduyun-duyun, saya tak boleh tipu, setiap hari ada saja orang UMNO yang daftar masuk. Setiap hari kami luluskan ada saja orang PAS yang daftar masuk. Begitu juga keadilan lah. Jadi untuk menjawab soalan tadi, bagaimana nak attract orang Melayu, kita tak boleh pilih jalan yang sangat berbahaya, iaitu kita bermain di lereng-lereng ataupun cerun-cerun perkauman. Kita tak akan jatuh ke situ. Apabila kita percaya orang Melayu pilih bersama sebab mereka letih, maka kita kena konsisten dengan perkara itu. Dia pilih bersama, dia masuk bersama sebab naratif bersama yang dilihat moderat, yang fokus pada isu, yang fokus kepada pembaharuan, tolak budaya lama. Itu yang mereka letih. Itu yang mereka letih dan mereka pilih bersama. Maka kita juga berharap dengan irama dan naratif yang sama kita mainkan di Johor ini, orang-orang Melayu ni merasakan berbaloi untuk mereka cuba bersama. Berbaloi untuk mereka beri undi kepada bersama berbanding parti lain. So dengan cara itu kita juga tak perlu bermain perkauman. Kita tak jatuh dalam permainan kaum yang kotor itu. So kita konsisten dengan sikap kita. Kalau nak tanya strategi khusus, kita memang takkan buat macam mana strategi khusus yang PH buat. Awas ada gelombang hijau. Ini perkara yang sangat kotor, jijik bagi saya. DAP, awas, jaga ini pilih BN nanti dapat PAS. Saya kata apa punya budaya politik macam ni? Kau patut jawab isu mafia korporat. Kau patut jawab isu rasuah tu, isu Farahaj. Kau patut jawab isu itu. Kenapa kau main dengan isu-isu macam ni? So bagi saya, kita tak akan main strategi yang begitu. Kita akan teruskan dengan naratif kita yang bagi saya sebab naratif itulah ramai orang Melayu pilih untuk masuk bersama. Baik, terima kasih. Mike anak perak, Mike. Mike tak hidup bang. Okey, baik, terima kasih Tuan Presiden. Okey, seterusnya alhamdulillah Tesla dapat ruang kedua. Sila terus Tesla. Okey, tadi saya tak sempat nak habiskan soalan. Okey, yang soalan saya Tuan. Okey, saya yang pertama sekali, kalau lah Rafizi Nik Nazmi masih bertanding di Pandan dan Setiawangsa, kita boleh cakap tempat tu adalah tempat yang tough lah. So ini soalan saya bukan nak mendoakan ke apa. Cuma kalau lah bersama ni tiada rezeki mempunyai satu pun kerusi, apakah peranan bersama selepas ini? Ataupun apakah peran yang akan dimainkan oleh bersama lah? Adakah akan menjadi seperti parti pejuang dan sebelum ni dan selepas ini akan hilang? Ataupun parti-parti kecil lain lah? Dan adakah yang akan bertanggungjawab untuk meletak jawatan lagi? Okey, itu je. Terima kasih. Saya tak rasa maksudnya ni parlimen nantilah. Kalau tak ada menang langsung parlimen lah maksudnya. Tak ada menang okey, parlimen. Okey, boleh. PRN Johor ni kita kalau lah tanya tu bab tak menang langsung di PRN Johor ni, kita tak terkejut lah. Benda tu biasalah. Bahkan dari awal kita kata kita struggle ni untuk elak nak hilang deposit je dulu. Kita jujur lah, kita tak payah nak mendabik dada InsyaAllah menang, tak adalah. Bahkan sampai ke hari terakhir ni kita konsisten dengan benda tu. Setiap hari kami berpostmortem, kami kata macam mana sekarang ni? Adakah yang hilang deposit? So benda tu setiap malam kita akan bincang yalah. Dan kita kena realistik. Yang kedua, soal kalaulah tak ada langsung menang di parlimen, bagi saya, pertama kita cuba elak benda tu. Dan bersama ni pun tertubuh. Contoh ya, kalaulah saya boleh sebut, tapi saya tak boleh mention nama-nama orang yang masuk dalam bersama. Sebab manusia-manusia yang masuk dalam bersama ni orang-orang luar biasa. Minta maaf lah kalau angkat bakul tapi orang-orang yang hebat, bekas-bekas pejabat awam yang tinggi-tinggi masuk dalam bersama senyap-senyap.
Dan kita tengok kita luluskan mereka. Kita kata kalau lah mereka buat PC umum masuk bersama kan bagus. Tapi tak boleh. Kita kena respect. Mereka memilih bersama secara senyap-senyap. Tak apalah, itu hak mereka. Yang kedua, kita cuba elak lah untuk kosong di parlimen. Tapi menjawab soalan, kalaulah kosong, Rafizi pun kalah, Nik Nazmi pun kalah, semua pun kalah, maka pertama insya-Allah bersama tak akan jadilah macam parti-parti yang terus menghilang daripada radar ataupun terus merajuk macam orang duk komen ni, merajuk, takkanlah. Sebab kita tertubuh atas satu paksi yang kita rasa ada kehendak masyarakat yang perlu kita jawab. Kita tak tubuh atas paksi orang Melayu tertindas maka kita bela Melayu. Tak begitu. Orang Cina benci DAP maka kita ambil undi orang Cina. Tak begitu. Kita tertubuh atas paksi yang kita merasakan Malaysia perlukan satu kesegaran politik, pembawaan politik yang baru. Dan politik yang lama ni dah 40 tahun, 60 tahun politik lama ni berlegar di sekitar maaf saya terpaksa sebut lagi, dinosaur yang lama. Dan kita kena faham cycle politik Malaysia ni dia akan berubah, dia akan sentiasa bergerak. Dan kalau kita sabar dan kita terus menyantuni pergerakan kehendak pengundi itu, insya-Allah satu hari nanti tak cepat sangat, tak lambat sangat, bersama akan ada tempat juga dalam politik negara. Yang penting konsistensi, istiqamah dan terus bergerak membawa apa yang kita nak ubah tu. Bila kita sebut politik baru, kita tak bolehlah expect dalam pilihan raya terdekat ni kita terus dapat Malaysia. Susah. Saya kena realistik benda itu. Tapi struggle kita bukan dalam jangka pendek. Ini kita dah sebut dah. Dalam ceramah-ceramah jelajah kancil kita, semua tempat kita dah kata dah, struggle kita bukan jangka masa pendek. Kita sendiri mengakui bahawa struggle kita jangka masa panjang. So kenapa kita nak merajuk kalau kita kosong dalam pilihan raya akan datang? Kenapa kita nak rasa kecewa sangat kalau kita kosong? Bila waktu kita tubuh, awal-awal kita dah tahu struggle kita tak cepat sangat dan tak akan lambat sangat. So saya rasa insya-Allah as long bersama terus bergerak dengan prinsip yang betul, ambil orang-orang yang betul, angkat pemimpin-pemimpin yang betul-betul berkaliber, insya-Allah bersama takkan hilang ataupun lenyap seperti mana-mana yang ramai orang nak tengok, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Tuan Presiden. Okey, masa 11.40 dah. Ya. Saya pun faham Tuan. Okey, mungkin yang ni adalah soalan yang terakhir untuk dipertanyakan kepada Tuan Presiden kita. Okey, Assalamualaikum Zamir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nafara, Tuan Panasi. Oh, Abang Zamir kita. Okey. Untuk makluman Tuan Presiden, Zamir adalah daripada Parti Amanah Negara. Okey, sila Abang Zamir tanyakan soalan kepada Tuan Presiden. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syukri, Tuan Presiden Parti Bersama ya. Pertama saya ucapkan syabas lah ke atas Parti Bersama kerana hadir juga ke dalam pilihan raya Johor ini sebagai kita kata contender lah ya di dalam pilihan raya ini. Saya tertarik apabila Tuan Syukri menyebut bahawa Parti Bersama mendapat ramai sokongan ahli lah ya daripada pengundi-pengundi Melayu ataupun dikatakan keahlian daripada kaum Melayu Bumi Putera kita. So soalan saya ada dua soalan saya. Pertama, berapa banyak kerusi yang kita boleh sebut sebagai kerusi majoriti Melayu yang sekitar 80% pengundi Melayu yang ditandingi oleh Parti Bersama dalam pilihan raya negeri di Johor ini? Itu soalan saya pertama. Yang kedua, memandangkan Parti Bersama dikatakan oleh Tuan Pengerusi juga menjadi pilihan kepada pengundi Melayu, maka adakah Parti Bersama bercadang dalam pilihan raya negeri ataupun umum di negeri-negeri seperti di Kelantan, Terengganu nanti Parti Bersama akan menghadirkan calon yang di banyak kerusi untuk negeri-negeri itu? Dalam perancangan tuan lah kalau ada. Okey, baik, terima kasih Abang Zamir. Sila Tuan Presiden. Ya. Baik, dalam penetapan kerusi-kerusi kita, kita dapat sokongan orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke. Dia bagi saya, penetapan kerusi kita tu kena realistik lah. Kena realistik. Dan apabila kita bersama ni,
dia dipimpin oleh dua tokoh lah. Satu Rafizi, satu lagi Nik Nazmi. Rafizi khususnya dikenali sebagai pemimpin yang data driven. Dalam kita membuat keputusan nak bertanding mana-mana kerusi, kita tak boleh sekadar merasa kita sokong orang Melayu kuat, maka kita masuk semua tempat Melayu. Tak boleh begitu. Kita kena mengukur kekuatan sebenar kita. Di mana yang kita ada permintaan untuk bersama kuat. Ada kerusi-kerusi tertentu yang dilihat ada potensi untuk bersama pergi. Maka ini menjadi jawapan kenapa kita bertanding 15 kerusi saja. Dan kita tak boleh nak kita kata nak overestimate diri kita. Tak boleh. Walaupun Melayu itu kuat sokong kita, tapi bila kita rujuk data, kita kena pakai data yang realistik. Mana-mana kerusi yang kita boleh bertanding sesuai, ada sokongan, potensi untuk hilang deposit tu kurang, kita pergi ke situ. Dan kita tak boleh lagi pakai konservatif punya intuisi, agak-agak kita Melayu sokong kita pergi semua tempat Melayu. Itu akan menjawab juga soalan kedua. Even di Kelantan, Terengganu, Pahang, kawasan-kawasan Pantai Timur ni, apakah saya nak mendabik dada dan begitu yakin mengatakan kita boleh pecah dominasi PAS ataupun PN di Pantai Timur? Tak boleh lah, mengarut lah. Pengundi akan gelakkan kita, rakyat akan gelakkan kita punya ambitious itu. So bagi saya, atas data, number yang realistik, kita putuskan kerusi-kerusi seperti mana yang kita terjemahkan di Johor ini. Begitu juga di Parlimen nanti, kita tak akanlah ambitious untuk bertanding semua kerusi yang kita rasa berdasarkan sokongan kaum. Tak boleh lah. Kita kena ikut data. Mungkin bersama ni dia masih lagi penerimaan dia di peringkat awal ni, dia masih lagi pada di sekitar kawasan urban, kawasan semi urban. Mungkin kita akan fokus di kawasan-kawasan itu tanpa menafikan satu hari nanti kita doakan, sebab bersama nak pecahkan ni mentaliti, insya-Allah mentaliti parti berpagar kaum ni, kita nak pecahkan benda tu. InsyaAllah apabila sampai masanya, usianya sudah sesuai, kekuatannya sudah sampai, kita tak nafikan kita akan pergi juga tembus ke kerusi-kerusi yang orang rasa macam tak logik untuk bersama pergi. Baik, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Selesai untuk slot yang kedua, iaitu soal jawab penonton bersama dengan Tuan Presiden. Terima kasih kepada penonton yang sudi naik bertanya soalan dengan tertib, dengan beradab, dengan soalan yang cukup baik untuk mengetahui tentang Parti Bersama. Okey, untuk slot yang ketiga ni adalah slot penggulungan daripada Tuan Presiden. Mungkin juga Tuan Presiden boleh menceritakan di saat-saat akhir kita ni, berbaki sehari aja lagi, kok boleh 1 kursi ke, 5 kursi ke. Kita dengar ucapan penggulungan dan juga boleh kita panggilkan sebagai amanat Presiden sebelum PRN Negeri Johor. Dipersilakan. Baik. Terima kasih bang host. Terima kasih kerana jemput saya malam ni. Saya mula-mula beragak-agak juga nak masuk ni. Saya risau saya salah cakap nanti jadi bahan kempen dalam nak masuk undi ni. Tapi tak apalah, saya bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa juga yang saya sampaikan pada malam ni diterima dengan lapang dada dan jiwa terbuka. Saya yakin semua daripada kita ni nakkan yang terbaik untuk negara kita. Saya milenial, sedang membina hidup, menuju dah nak menua dah. 40 tahun ni kita dah dewasa dalam negara kita ni. So kitalah generasi yang penting untuk negara kita ni. So kita nak negara kita yang macam mana? Bersama bukan yang terbaik, tak mendabik dada, kami bukan yang sempurna, tapi insya-Allah kita cuba tampil dengan satu suasana politik yang berbeza, politik yang jauh daripada sangka buruk, maki hamun, cerca mencerca. Insya-Allah kita cuba elak benda tu. Dan yang kedua, saya nak respon juga pasal masih ada lah yang kata Rafizi merajuk. Tak, bagi saya kalau saya berada dalam kasut YB Rafizi, orang yang melalui banyak pergerakan politik yang sangat dahsyat, dia ada pilihan sebenarnya. Kita boleh kata dia merajuk, tapi sebenarnya itu pilihan. Dia ada pilihan kehidupan yang berbeza daripada kita. Saya tak ada pilihan tu. Saya tak pandai. Saya bukan orang korporat. Saya bukan orang yang boleh
buat macam dia boleh jadikan Invoke tu sebagai satu entiti korporat yang boleh bergerak sebagai entiti bisnes. Saya tak ada kemampuan tu, saya tak pandai, saya ada company kecil saja. So Rafizi ni dia ada pilihan yang pelbagai. So kalau dia bosan dengan politik ni, yang dia pilih untuk letih sendiri, dia ada pilihan yang pelbagai. So kita pun nanti mungkin satu hari akan berada dalam situasi itu. Anak kita ke yang mungkin jadi aktivis politik, yang satu hari nanti letih, bosan dengan politik tikam menikam ni, mungkin dia ada pilihan yang lain. So kita tak boleh judge orang ikut pada emosi politik kita. Dan yang ketiga tentang masa depan bersama khusus dalam PRN ni, tinggal berbaki satu hari nanti. Saya boleh kata beginilah, alhamdulillah kami bersyukur kerana kita tak jangka penerimaan di peringkat rakyat banyak di bawah tu sangat baik ya, sangat baik. Orang tahu bersama. Kami takut waktu bila kami kempen tu, bila kami berjumpa orang di kedai kopi ke, di pasar pagi, kami takut orang tak tahu bersama. Tapi survey kita sebelum kita masuk PRN, survey kita di Johor, 70% daripada data kita memang mengakui dah tahu bersama. Daripada pengundi Johor, 70% kata dah tahu pasal bersama. Undi tak undi tu bukan belakang kira lah, sokong tak sokong tu belakang kira lah. Tapi mereka tahu parti Kancil, parti bersama Rafizi. Dan ia sangat valid, benda tu sangat legit ataupun dia sah. Apabila kita turun ke bawah, kita jumpa daripada 10 orang, memang 7 orang akan kata ya ini parti Rafizi, ini parti Rafizi. Ya bagus. Teruskan perjuangan. Tak adalah kita kata yang kita rasa awkward, ini parti apa ni? Ni parti apa ni? Ada tapi tak banyak. So itu peringkat awal itu pun kita dah bersyukur dah. Dan of course daripada yang kita bertemu, ada dah yang kita terima yang feedback yang kata kita akan bagi undi. Kita akan bagi undi. My family ada 35 orang dekat sini. I dah campaign semua kena bagi undi bersama. So benda-benda macam tu dekat bawah kita terima. Tapi apakah itu dalil untuk kita kata okey boleh menang satu kerusi? Tak boleh. Tak boleh. So sejujurnya saya boleh cakap struggle bersama hingga saat akhir ni masih struggle. Misi kita bukan soal nak menang, misi kita adalah soal nak pastikan bersama memiliki undi yang signifikan. Paling baik ialah kita cuba elakkan hilang deposit. Saya tahu benda ni mengecewakan orang lah. Mungkin yang sokong bersama akan kecewa lah, apa ni? Tak boleh. Saya sendiri dan penyokong bersama, kita kena semaikan benda ni bahawa kita macam mana kita letih dengan politik yang lama, politik yang berpegang kepada intuisi yang kadang-kadang kita rasa tak betul. Bersama bila kita kata nak berubah, kita ubahlah benda tu. Kita kena realistik. Kalau kita rasa tak boleh struggle kita untuk tidak hilang deposit, maka kita pegang benda tu, kita kempen ke arah itu, kita berjuang ke arah itu. Kalau tiba-tiba Allah bagi lebih, resultnya baik, itu bonus untuk kita. Baik, itu saja daripada saya, host. Terima kasih banyak kerana jemput saya malam ni. Mute bang. Bang tak dengar suara. Oh, lupa. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Presiden. Sekali lagi, saya selaku hos Anak Perak dan juga rakan-rakan daripada Parti Bersama mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Presiden yang sudi meluangkan masa kita. Katanya janji setengah jam. Lah jadi 50 minit dah. Dia bila dapat orang penceramah ni, bila dapat main dia lupa masa. Apa-apa terima kasih banyak-banyak Tuan Presiden daripada kami. Terima kasih juga kepada Farouk, tuan rumah kita, seorang negeri memberi ruang. InsyaAllah selepas PRN ni menjelang PRN Negeri Sembilan, kita akan jemput lagi Tuan Presiden. Mungkin ada ruang yang luas dan panjang lagi untuk kita bicara tentang politik PRN Negeri Sembilan dan juga politik Parti Bersama. Okey, baik tuan-tuan semua, sebelum kita menangguhkan amadi kita pada malam ini, marilah kita sama baca tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih sekali lagi daripada saya, hos Anak Perak, untuk penonton dan juga Tuan Presiden. Assalamualaikum. Ayuh Johor, ayuh bersama. Terima kasih.